Keputusan seri 0-0 di tempat sendiri menentang FC Machida Zelvia dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite (ACLE) boleh dianggap sebagai keputusan yang positif dan berharga buat Johor Darul Ta'zim (JDT), terutamanya mengambil kira beberapa faktor dalam perlawanan ini. Skuad Harimau Selatan yang beraksi tanpa beberapa tonggak penting seperti Joao Figueiredo, Hector Havel dan John Irazabal telah diasak hebat oleh pasukan pelawat dari Jepun itu, terutamanya pada babak pertama. Walaupun terpaksa banyak bertahan dan corak permainan berhati-hati di awal perlawanan, JDT bernasib baik apabila Zelvia gagal menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-20. Kegagalan Zelvia sempurnakan penalti 1 detik penting yang menyelamatkan JDT daripada ketinggalan. Penguasaan permainan oleh Zelvia yang memaksa skuad kendalian Xisco Munoz bermain secara 4-5-1 menguji pertahanan JDT. Namun, persembahan cemerlang penjaga gol Ahmad Shehan Hazmi Mohamad yang tangkas melakukan beberapa hadangan dan tepisan, terbukti menjadi benteng terakhir yang kukuh. Di babak kedua, JDT meningkatkan tempo permainan dan lebih berupaya menyaingi tekanan tinggi lawan, malah berjaya mengatur serangan balas melalui pemain-pemain seperti Eja Akets dan Arif Aiman. Walaupun cubaan-cubaan terbaik Akets dinafikan oleh penjaga gol Kosetani, JDT membuktikan mereka mampu bangkit dan memberi saingan. Mendapat satu mata daripada perlawanan pertama ACLE, terutamanya dengan keadaan yang sukar dan berdepan lawan yang agresif, adalah satu pencapaian yang baik.